Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, petang, tengah hari ke bila masalah awak tengok video saya ni. Okey, video ni adalah video rakaman untuk kelas kita pada hari ini yang mana saya akan bagi tugasan dan awak perlu buat tugasan di tempat masing-masing lah. Okey, untuk kelas IoT kali ini kita akan buat minggu ni awak sambung lab yang keempat. Okay, lab yang keempat hari tu kita dah buat A dan B dan awak sambung untuk C. Lab yang keempat yang untuk C. Okay, dah sambung semua, rakam, buat video dan rakam. Rakaman video tu mestilah, mestilah nampak muka kumpulan. At least seorang dalam kumpulan tu mesti ada. Ahli kumpulan tu. Rakaman tu. So tunjuk dengan saya dekat skrin, ambil rakam video, tunjuk dekat skrin. Okey, ni saya dah buat sampai mana-mana. Okey, itu lab 4 lah. Okey, dan untuk hari ni juga saya akan bagi tugasan iaitu mini project. Satu lagi assessment iaitu mini project. You boleh buka dekat CDOS. Okey, saya share saya punya skrin dulu. Okey, buka dekat CDOS. Nampak kan saya punya skrin? Okey. Nampak tak saya punya skrin, nampak kan? Okey, saya punya CDOS ni, okey, dekat CDOS ni, diisi ni saya ada masuk satu lagi iaitu mini project. Okey, mini project ni yang you all kena buat, yang mana ada dua benda yang you all kena buat. Buka dulu mini project. Okey, mini project ni total untuk mini project adalah 40 markah. Okey, 40 markah. Sekejap. Right. Okey, tengok dulu. Okey, ini adalah mini project. Total dia 40 markah, banyak tau. Dia buat dalam bentuk kumpulan. Dalam kumpulan you all masing-masing lah. Satu kumpulan 2 orang, satu kumpulan 2 orang untuk kelas, untuk kumpulan lab. Okey, untuk kumpulan lab masing-masing. Okey, sebab ada 2, ada 3 kan. Jadi ikut kumpulan lab masing-masing, buat projek untuk mini project IoT. Apa yang pelajar kena buat untuk mini project? Saya besarkan dulu. Okey, mini project ini dia merangkumi topik 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kita scroll down ke bawah ni, ini adalah rubrik lah. Kalau you tengok dekat sini, rubrik dekat sini depan ni, CLO 1 ini 25 markah. Apa 25 markah? 25 markah adalah project proposal. Project proposal ini banyak, 25 markah. So you kena buat betul-betul lah. And then project development 10 markah. Poster 2.5 markah, presentation 2.5 markah. Walaupun markahnya sikit, cuba kejar yang terbaik mungkin lah kalau boleh dapat yang terbaik. Okey. Ini adalah kriteria rubrik lah. Okey, rubrik yang saya tengok untuk kita punya proposal, untuk kita punya project development, okey, untuk presentation rubrik dan juga untuk presentation poster rubrik dan presentation rubrik. So awak akan ada 4 benda yang awak akan buat. Okey, satu proposal, satu projek betul, produk dia. Yang ketiga adalah poster, yang keempat adalah awak kena present lah, presentation. Okey. So sebab dia banyak PLO kat sini, CLO dan PLO ni banyak, lepas tu dia merangkumi 40 markah. Keseluruhan ni 40 markah. So you kena buat betul-betul lah untuk projek ni Okay, objektif you boleh tengok dekat sini lah. To demonstrate application IoT technology support environment sustainability through the project poster and presentation. Okay, first you kena design an IoT based solution that address environment quality issue using appropriate IoT device and circuit. Okay, so you kena design dulu the solution untuk environment quality issue. Okay, to develop and implement. Dah design ini proposal, develop and implement IoT system using ESP32. So saya dah cakap kat sini ESP32 sahaja yang guna. Okay, sensor, actuator and IoT communication protocol. So you nak guna sensor apa, you nak guna actuator apa, terpulang pada you lah. Kalau tak cukup, you dah kena belilah. Okay, to apply IoT connectivity standard and communication protocol enable real-time environment monitoring. So dia boleh monitor. Untuk monitoring lab 4 dengan lab 5 tu. Lab 4 yang awak nak buat nanti untuk dashboard, pendaftaran dashboard tu nanti kejap lagi saya terangkanlah lab 4 tu, pendaftaran
lab 4 tu just MQTT, lab 5 tu nanti baru dashboard. Okay. So awak akan buat 4 benda ni lah. Keempat-empat itulah yang akan dinilai. So untuk topik ini, word ni ada satu word selection, baca satu-satu tau. Jangan skip-skip. Sebab semua maklumat dalam ni penting. Semua maklumat dalam ni markah. Okay, IoT solution to improving environmental quality. So apa tujuan kita untuk nak meningkatkan kualiti persekitaran. Okay, dia punya tema untuk tingkatkan kualiti persekitaran. Students are required to design and develop an IoT based system to help improve environment quality, such as monitoring or controlling environment condition in home, campus, industry or community. Tak kisahlah awak nak buat dekat rumah, campus, industry or community. Kalau awak rasa kat community, contoh kat community awak nak buat contoh ada wakaf. Okay, ada wakaf, tak ada lepas tu ada wakaf, lepas tu lampu kena pergi tutup buka. Jadi awak nak buka secara online saja. Tapi awak nak buat kat masjid kan, lampu kipas buka sendiri, orang jalan ke apa ke, itu terpulang pada awak. Tapi saya nak tempat di mana awak nak letak benda itu. Okay, walaupun awak develop prototype tapi awak kena tahu di mana dan awak kena tahu masalah dia dulu. Awak nak solve dekat mana. Nak buat IoT system ni dia kena ada masalah dulu, problem dulu baru you nak solve. Okay, so possible example include contoh lah ni, ini contoh yang diberikan. Awak boleh buat smart air quality monitoring, waste management system, water quality monitoring, irrigation system, energy saving system, fluid monitoring system. So ini adalah contoh yang you boleh buat lah. Kalau nak buat, you boleh buat. So kalau you nak buat air quality, you kena pastikan, make sure kat mana you nak buat, apa masalah dia. Okay, make sure kat mana masalah dia, kualiti apa dan apa sensor yang nak gunakan. Yang penting apa sensor yang nak gunakan, apa actuator. Mesti ada sensor, mesti ada actuator. Tak ada sensor saja tak ada. Okay, dia lebih kepada projek awak ni, projek yang akhir punya. Cuma awak buat bentuk berkumpulan je dan dia punya prototype ni tak adalah finishing dia tu tak adalah sehebat final project. Okay, tapi finishing ataupun prototype awak ni untuk projek ni saya tak nak guna kotak-kotak kotak-kotak tu saya tak nak. Sekarang selalunya buat kotak tisu buat rumah kotak tisu tak nak. Jadi saya nak you all proper sikit buat. Okay, kotak-kotak ni kalau kotak pun jangan kotak yang yang terlalu waste sangat lah, nampak sangat dia punya ni. Biar nampak adalah kualiti, prototype awak tu berkualiti. Saya nak yang macam tu. Kalau ada juga kotak yang cantik, tak ada isu. Cuma saya nak yang kualiti. Jangan guna kotak tisu tu awak buat bentuk rumah. Kejap angin lalu, angin je, kipas je terbalik dah, terburai dah awak punya prototype. Itu saya tak nak. Biarlah prototype awak tu kukuh untuk awak nak present nanti. Okay, part 1 yang pertama, you kena buat project proposal. Okay, project proposal ini group lah, student ada 2, ada 3, itu ikut group. You punya group lab lah. Okay, each student must prepare a project proposal based on the theme improving the quality of environment using IoT. So nak improve quality environment. So dia ada tema. Okay, so dalam proposal ni apa yang kita kena ada, yang awak kena ada, project title, provide a suitable title for IoT project. Lepas tu introduction, explain the background of the project and important improving environment using the IoT technology. Problem statement, describe environment issue and project instant to solve. Awak kena tahu dekat mana awak nak buat, apa masalah dia dan apa yang awak nak selesaikan. Okay, project objektif stick 2 atau 3 sahaja project objektif, jangan banyak-banyak. Okay, project scope, define the scope and limitation of project. Ini yang penting kan nak tengok limitation awak nak buat apa, kat mana. Rated word ni adalah literature review. So, brief discussion existing technology system and rated the
propose project lah. Ini awak nak buat literature review. Okay, saya akan bagi awak juga satu link untuk you tengok macam mana sebenarnya nak buat literature review. Okay, saya akan bagi satu link macam mana nak buat literature review. So you boleh buat lah untuk literature review. So you boleh bagi dengan kawan-kawan dalam group members lah. Okay, methodology explain the proposed system development process including hardware. You can filter hardware, IoT architecture and communication protocol. Okay, communication protocol. So ini lepas tu dan last sekali adalah expected result, describe the expected output benefit the system. So ini adalah project proposal. Project proposal ni 25 markah. Okay, bila saya nak project proposal ni, okay, sekurang-kurangnya saya naik cuti nanti topik 1, introduction, project, problem segment, objektif dan scope ni saya dah tahu. Okay, yang ni dah siap. Naik ni saya nak tengok secara draft dia, ideanya apa yang you nak buat. Saya nak you bentang dulu yang ini. Secara draftnya apa sebenarnya sistem yang you nak buat. And then bila dah naik tu nanti saya kata okay, you terus boleh buat projek. Okay. So untuk menulis ini nanti saya akan terangkan dalam kelas secara detail nak menulis. Tapi untuk kita ni saya nak dulu tajuk, saya nak sampai skop projek ni. Skop projek ni. Saya nak sampai skop projek ni saya you dah ada idea nak buat apa in your group. Okay, boleh? Okay, so the part 2 yang you kena buat adalah project development. Dah siap saya kata okay project proposal you, baru you boleh develop you punya project. Okay, baru you dah boleh develop you punya project. After proposal is approved, each group develop the proposed IoT project lah. So you boleh guna, ini contoh yang you boleh guna, at least you guna microcontroller. Lepas tu 2 sensor as input, at least ada 2 sensor atau 3 sensor. Saya 2 atau 3, 1 actuator untuk output lah. Dan implement IoT menggunakan HTTP, WebSocket ataupun MQTT. Ni you kena ada dua-dua, you kena ada. Yang ini you boleh guna ThinkSpot lah. Nanti kita lab 5 kita guna ThinkSpot. Include the end user interface, web application, mobile app dan IoT dashboard. So benda ni saya nak tengok. Yang ni untuk projek saya nak tengok. Benda ni akan running lah. The system must support real-time data monitoring using an IoT platform. So kita nak buat lengkap. Okay, kita nak buat satu sistem IoT lengkap. Yang you dah buat lab 1, 2, 3, 4 dan 5 nanti kita gabungkan untuk jadikan satu projek lah. Projek ni you nak buat dekat mana? You kena carilah spesifik dekat mana. Okay. Dari segi sensor, kalau tak ada sensor yang you nak gunakan dekat yang dah ada tu, you boleh belilah. You dah boleh beli sensor-sensor yang sepatutnya you boleh survey lah. Okay, tapi at least you dah ada ESP32, you dah ada satu sensor tu kan. So you beli, kalau you nak beli pun you boleh beli satu lagi sensor lah. Kalau tak pun kalau you nak beli kipas ke untuk kereta kan, untuk kipas tu boleh. Kalau nak buat lampu tu, you nak guna lampu yang betul boleh. Itulah you nak buat you nak buat lampu kan. LED tu macam prototype sangat kan, dia punya awak buat kat lab kan. Jadi awak nak buat on off lampu tu, awak nak guna lampu betul, lampu yang kita guna tu kan. So boleh, tak ada masalah. And then bila dah you after the completing the project, each group must prepare A4 poster and presentation demonstrate awareness the public safety, sustainable environmental development through the IoT application in your mini project. So untuk apa yang you nak kena present dekat poster ni adalah public safety sustainable, bukan proposal you, exactly bukan proposal you lah. Okay, so project overview, brief that explain the function proposed IoT and environment issue it address. Bukan proposal tu bukan bermaksud proposal tak guna proposal tu, cuma dia punya flow tu tak sama dengan flow proposal. So apa yang kena ada dalam poster, ada 5 benda ni dalam poster awak. Okay, dalam poster you kena ada 5 benda ni. Yang pertama project overview, yang kedua environmental problem and impact. So you kena tengok lah, tu problem segment lah. Sustainability and environment friendly element. So you dah develop apa yang you dah buat.
Okay, sebenarnya. Okay, teknologi and justification. So, apa teknologi yang you gunakan? Apa justificationnya? Contoh, kenapa you guna benda tu? Okay, contribution of to society. So, apa yang untuk society tu, apa yang you dapat? Okay, ini adalah poster. Untuk poster dan presentation. Okey, saya rasa dah jelas kot untuk yang ni. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun tak faham, boleh through WhatsApp. Bukan tunggu hari kejadian. Oh, saya tak faham lah. Bila saya kata saya nak tengok you punya tajuk sampai 4 ni, oh saya tak faham, saya tak boleh buat, saya tak dapat nak tanya tak. You boleh tanya dekat WhatsApp ataupun you boleh tengok balik video saya ni, dah fahamkan balik apa yang sepatutnya awak buat. Okay, the first untuk you kena buat adalah A sampai E ni dulu. Okay, yang ini kena lengkap dulu. Okay, saya nak tengok you punya idea dan projek objektif ni saya nak kena lengkap. And then bila saya kata okay, baru you boleh develop you punya projek and kita proceed the penulisan yang detail. Okay, boleh kelas? Okay, kita akan buat pada minggu hadapan naik raya tu. Okay, naik raya awak cuti lagi ke Selasa? Kalau tak nanti kita akan ambil lah satu hari bila-bila nanti kita share untuk saya nak ni. Tapi minggu tu kita akan ada satu lah pembentangan yang ni. Saya takut tak sempat. Okay, saya takut tak sempat ni minggu ke-9, ke-10. Saya tak takut sempat untuk buat presentation dan juga buat projek. Okay. So, back to kepada kita balik kepada Seattle mini project, kita balik kepada practical work 4. Okay, practical work 4 ni you kena continue lah practical work 4 ni. Sekejap saya open dulu. Okay, practical work 4 ni kita dah buat sampai MQTT, sampai listening kan. Okay, sekarang saya nak you complete procedure B MQTT publisher. Yang ini, okay, yang ini you buat wiring dulu. Wiring dulu yang ni pin connection ni. Oh, salah je, tak apalah nanti yang ni. Lepas tu install apa yang kena ada dalam library pub sub client. Okay, you kena install pub sub client, DHT sensor, library, ada fruit. Yang ni awak dah ada. Yang ni ada fruit unify sensor. Okay, you telah tengok kalau ada, you boleh ni, kalau tak ada, you boleh itulah. Okay, kalau you buat kat rumah, you guna laptop, you kena buka balik lab yang pertama, macam mana nak set up. Okay, macam mana nak set up dekat laptop you dan apa kena ada dekat laptop you. Buka balik and then you boleh buat. Okay. So configure Wi-Fi MQTT. Okay, kita nak configure Wi-Fi MQTT broker IP ni. Okay, ada practical work part ni ada coding kan, dah bagi coding. Dekat coding tu ada yang ini, constant character Wi-Fi SSD. Oh ni, okay, yang ini you tukar yang ni, your Wi-Fi name ni, you masukkan Wi-Fi you. Hotspot you lah. Okay, hotspot you. And then yang ini you masukkan password hotspot you. And then yang ini adalah MQTT ni IP address. Ingat tak lagi IP address? Okay, cara nak dapatkan IP address, ke hari tu you dapat IP address dekat lab, tapi sekarang you nak dapatkan IP address dekat PC. So you kena install balik daripada atas. Ambil bawah atas balik. Okay, start daripada atas ni and then sampai you buka broker dan sebagainya. Ingat lagi ya, kena buka 3 benda kat broker. Okay, publisher and subscriber. Okay, so you buka balik and then you ambil IP address IPv4 you paste dekat sini. Okay, replace IPv4 address in procedure A5. So you tengok balik procedure tu and then you ambil. Upload kepada to ESP32, observe the output serial monitor. So kita tengok kepada serial monitor apa yang keluar dekat serial monitor. Okay, before verify using Mosquitto subscriber. Sekarang you nak verify, macam mana kita nak verify lah. Okay, so you pergi dekat subscriber CMD tu yang kita buka 3 tu kan. Okay, you buat satu CMD untuk subscriber ni, mosquito.sub -hash localhost -t IoT PW telemetry temperature. Okay, observe the temperature. Okay, kalau dia tengok kat sini, apa yang keluar pada sini, dia akan keluar apa yang temperature tu baca.
dia akan keluar dekat subscriber tu. Hari tu kita keluar hello world dengan saya suruh awak masukkan nama dan sebagainya kan. Yang ini dia akan collect data bacaan pada temperature tu akan keluar dekat subscriber tu. So you dah masukkanlah. Okay, MQTT, lepas tu procedure C, MQTT integration, monitoring and control using Node-RED. So you akan install Node-RED. Untuk yang ini you akan install Node-RED. Node-RED ni kita guna MQTT client. Okay, dia adalah salah satu IoT dashboard. Okay, IoT dashboard yang mana kita kita perlu install dululah untuk kita nak subscribe dia. Untuk kita nak control dia. Okay, apa yang kita guna kat sini, Node-RED ni untuk apa? Untuk kita control kita punya device. Okay, you first kali kena install Node-RED dulu. Okay, ni adalah cara you nak install Node-RED. Download dulu Node.js ni. Lepas tu anda download tu section select LTS long term serve version apa. Tengok kepada Windows you lah. You guna version apa. Run next sampai finish. Install Node-RED. Lepas tu baru you install Node-RED. Open command prompt macam biasa cmd. You type dekat sini command prompt. Lepas tu okay. Command prompt ni, lepas tu you type. Ini saya dah install, so saya tak boleh type lah. You install ini, you type ni, lepas tu dia akan install lah. Untuk command prompt ni, wait installation process complete. Once installation is complete, verify lah. So macam mana you nak verify? Okay. Node-RED dash. Nanti dia bila you dah install, saya ni saya belum open lagi terminal, tengok welcome to Node-RED. Okay, ini kalau dah ada lah. Ni saya dah install. Bila you type Node-RED .v, dia akan keluar ni. Okay, dia akan keluar. And then Node-RED version should be display screenshot. Ni Node-RED version ni. Ni lambat sikit saya punya sistem saya kan. Okay. Node version dia awak pastikan server dia 127.0.0.1.188 port. Okay, selepas tu start Node-RED server. So you follow the start ni. Okay, open command prompt lagi sekali. So you boleh start lah Node-RED server ni. Okay, dia running yang tadi. And do not close. Lepas tu bila you dah install jangan close. Okay, ini kita dah buka satu terminal untuk Node-RED punya. Lepas tu install dashboard. Okay, dekat dashboard you kena pergi dekat sini localhost. You type sini httph tp. Okay, localhost.ui ni. Okay, dia akan keluar lah. Dia akan keluar. Tapi awak tu kosong lagi lah sebab saya dah buat hari tu. Saya dah praktik buat itu. So saya dah ni lah. Sepatutnya awak punya kosong. Sepatutnya. Ni awak buka localhost. Okay, localhost. Okay, ni Node-RED awak lah. Ini adalah Node-RED awak. Okay, dia akan keluar Node-RED ni. Untuk ini adalah tempat yang akan awak buat. Okay, ini adalah dashboard untuk Node-RED yang awak akan buat. Okay, Node-RED 1880 ni dia akan keluar. Saya ni sebab saya dah buat lah, so awak akan dapat kosong. Awak akan dapat kosong je semua benda ni. And then apa yang perlu awak buat lagi, okay, awak dah install ni, ambil 1880 ni, awak akan keluar kosong macam ni. Okay, ni awak akan keluar kosong ni. Saya ni ada benda ni, saya dulu. Okay, awak akan keluar kosong macam ni. Lepas tu apa yang perlu awak buat, awak pergi dekat sini, ikut je prosedur dia, manage palette. Lepas tu dia suruh awak pergi kat sini, 3 tu top of the right. Lepas tu manage palette. Lepas tu awak kena ambil okay, dekat ni search bar ni, dia akan keluar bawah ni, search bar, awak ambil bahagian install.
Okay, awak ambil bahagian install. Dia ada note dengan install. Awak ambil bahagian install. Lepas tu awak pergi dekat install ni, awak tekan install. Okay, awak tekan install. So awak dah install dashboard. Baru awak boleh dapat dashboard macam saya tadi. Okay, verify dashboard. Awak localhost.au. Okay, so Node-RED drag MQTT. So ini dia ajar awak lah tadi macam mana saya buat Node-RED tadi. Ni saya buat yang ini. Okay, yang ini macam mana dia buat. Okay, dia ajarlah. So awak akan keluar satu ni and then semua ni awak ikut topik-topik yang telah diberikan. Okay, so ini dia punya ni juga, awak follow je prosedur dia sampai awak dapat macam ni. Okay, dapat macam ni and the end awak punya dashboard awak akan keluar benda ni. Bila dah keluar benda ni, dah bergerak, dia akan, yang ini ni akan bergerak ikut terpesah awak lah. Yang ini pun akan bergerak ikut terpesah awak. Dan sini awak boleh control lampu dengan lampu tu. On off lampu kat sini. Awak tekan on and off lampu. Okay. So itu dulu untuk practical work 4 ni. Okay, listening semua ni awak dah buat kan? Okay, practical work 4 tu dulu. So awak boleh buat yang tu dulu. Okay, kalau tak awak balik, contoh dah balik kampung tapi tak awak balik lagi. Tak awak balik device kan. So awak boleh buat discussion Google Meet dengan group awak untuk buat mini project tu dulu. Okay, untuk buat mini project untuk saya present tu dulu. Okay, nanti balik dah sini, ambil satu malam ke, satu hari ke, macam mana pun awak buat dengan kumpulan awak. Duduk satu malam, study untuk nak buat lab 4 pula and then rakam bagi kat saya pula. Boleh? Okay, itu adalah tugasan awak untuk minggu ni dengan minggu naik raya tu. Okay? So, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya secara direct dengan saya ataupun dalam grup. Okay, saya tak terima hari kejadian bila saya nak, saya tak faham tu, saya tak faham ni. Tidak. Okay, sebab kita dalam proses pembelajaran secara dalam talian. So kalau tak faham boleh tanya sepanjang dalam talian lah. Okay, so thank you very much. To all dan good luck lah, selamat hari raya. Okay, selamat hari raya, maaf zahir batin dan semoga semua dipermudahkan ya segala urusan kita berhari raya dan sebagainya. Hati-hatilah siapa yang balik kampung semua tu, hati-hati, dan balik sini pun hati-hati. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.